Toyota Hilux Vigo tahun 2008. Meter ni ada kerosakan di bahagian meter, dia tak hidup. Jadi alang-alang dah sampai tempat kita, sahabat ni nak custom panel meter ni sama dengan dia punya konsep, iaitu warna purple. Kalau kita tengok dalam ni, kebanyakan konsep dia berwarna purple lah. Jadi dia nak meter dia purple juga. Kita baiki dulu kerosakan meter ni. Alhamdulillah boleh hidup dan kita buat custom baru sama. Inilah hasil dia, warna purple. Dan bila kita on kan, ini pada waktu malam. Menarik tak? Sesuai tak dengan dia punya konsep? Kepada sahabat-sahabat yang ada masalah meter Hilux Vigo yang tak hidup, boleh PM kita. Kita ada banyak design untuk panel, macam-macam warna, boleh PM kita. Dan kalau jauh boleh post kepada kita, kalau dekat boleh buat booking slot lah untuk baiki meter. Assalamualaikum, jumpa lagi.